universiti masih relevan ke? Boleh jadi. Tapi untuk setengah-setengah orang je lah. Untuk most people masuk universiti ni tak relevan pun. Sebab universiti ni adalah bocah. Universiti bukan lagi tempat-tempat orang yang bijak berkumpul tak. Sebab sekarang kemasukan dia sangat-sangat longgar. Dan dia punya graduation rate pun sangat-sangat tinggi. Maknanya result tu babi lah. Kau faham tak? Dia kena macam ni. Dia kena salah satu ataupun dua-dua. Dia sama ada masuk universiti senang, graduate susah, ataupun nak masuk universiti tu susah, graduate tu senang. Ataupun dua-dua susah. Tu baru betul produk yang berkualiti. Kalau nak masuk pun mudah, nak graduate pun mudah, gila babi. Maknanya semua orang boleh masuk, semua orang boleh grad. Budak-budak bodoh, budak rempit pun boleh masuk. Budak-budak sak ketung boleh masuk. Dulu lain. Dulu nak masuk universiti bukan calon-calon orang. Sekarang nak masuk universiti tu benda biasa. Semua orang boleh masuk. Faham guys? So sekarang pelajar universiti tidak lagi berkualiti. Betul tak guys? At least salah satu tu kena susah. Sama ada nak masuk susah ataupun nak keluar susah. Dia tak boleh mudah dua-dua. Dia tak boleh masuk universiti mudah, lepas tu keluar universiti pun mudah. Tak boleh. Dia kena susah salah satu.